Syaitan ni dia kata, aku tinggalkan mereka hatta farraqtu bainahuma. Sampai dua-dua bercerai. Iblis buat KPI review tiap-tiap hari. Ada hadis. Dia panggil. Dan dia panggil ketua-ketua syaitan bahagian apa ni, bahagian apa dia panggil tiap-tiap hari untuk dia anugerahkan siapa yang boleh dapat mahkota dia ataupun siapa yang boleh dapat kedudukan yang paling dekat dengan dia. Adalah dia bagi apa, wallahualam, kita tak tahu. Tuan-tuan sekalian, hadis daripada Rasulullah bagi tahu ada perhimpunan hari-hari, bahasa hari ni lah, tak pergi duk tulis saya bid'ah pula apa kan, duk khurafat apa semua pula, bahasa hari ni lah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi tahu berita ni daripada Jibril ataupun daripada Allah SWT. Satu hari Iblis panggil ketua-ketua. Maka Iblis pun tanya, hang buat apa hari ni? Apa pencapaian hang? Oh, aku hari ni aku pi ke sebuah sekolah, aku bisik kat depa 30 orang sekali. Habis sekolah pi sak dadah ramai-ramai. Iblis kata, bagus, tapi ma sana'ta syai'an. Ni ambil ayat Iblis betul-betul ni. Iblis kata, boleh lah ayat tu. Ma sana'ta syai'an ni kita terjemah bahasa kita kan. Bagus ya, tapi boleh lah. Tak cemerlang sangat. Tak cemerlang lagi buat tara tu. Lepas tu HOD syaitan hak nombor 2 ni bentang. Aku pi kelab malam. Aku bisik kat depa ni, suruh depa ambil dadah dan kemudian berzina. Iblis tanya berapa orang? Tadi dia ni 30 kan? Aku 360 orang. Satu kelab malam tu. Iblis kata, bagus. Tapi masa nak tasya'an, boleh lah. Ni terjemah bahasa saya tau, nak bagi faham. Kemudian Iblis tanya satu-satu sampai sekok syaitan ni, HOD ni, dia kata, tuan, saya hari ni, saya pi berapa rumah. Saya masuk, saya pi bisik kat laki dia, dekat pasangan suami isteri. Saya porak-perandakan pasangan suami isteri ni. Saya kata bahawa, saya bisik kat isteri dia. Kata, laki hang ni, bagi nafkah tak cukup. Tengok adik-beradik hang, hak lain semua nafkah banyak. Pasal apa hang dapat 1,000 sebulan saja. Dia pergi bisik macam tu. Kawan ni pun, isteri ni pun baru perasan. Dia kata, sungguh bagi 1,000 sebulan. Aku tak cukup kan. 1,000 ni nak pergi dengan spa, dengan apa. Dah 200 setengah sekali pergi. Nak buat muka, nak buat apa. Dah berapa ratus. Tak cukup kan. Jadi, dia rasa tak puas hati. Wahai tuan, saya bisik kat perempuan ni, hak isteri tadi ni, saya bisik kat dia lagi. Saya kata, hang tak ingat ke laki hang daripada awal dulu, duk pakai ni, laki hang ni memang kedekut. Aku bisik. Akhirnya laki dia pun balik. Saya pun bisik lagi dekat telinga perempuan ni, isteri dia. Saya kata, hang tengok, dia tak boleh balik apa pun kat hang. Kan dia balik macam tu je. Kotlah hang tengok. Tadi, rumah jiran hang pi kemarin, benda apa laki dia buat balik. Dia duk bisik. Akhirnya mereka bergaduh